Waalaikumsalam, barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل رسول أرسلته يا أكرم الأكرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير ويرزقنا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, inilah bulan Rabiul Awal. Inilah bulan yang kita menzahirkan padanya kegembiraan yang besar kerana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padanya. Dan pada Rabiul Awal ini kita sambung lagi membahaskan dan mensyarahkan tentang perkara-perkara yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila lagi belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambah lagi rasa cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala kurniakan kepada kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini insya-Allah taala kita akan membahaskan daripada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, daripada bab ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini tentang sifat pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah jenis pakaian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai? Maka kita akan membahaskan insya-Allah taala tentang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada mereka yang belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikutnya dengan cara yang sempurna. Ummu Salamah radhiyallahu anha dia kata, "Kana ahabba ath-thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis." Yani jenis pakaian yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memakainya adalah al-qamis. Apakah itu al-qamis? Al-qamis adalah pakaian yang ia seperti ini. Apa yang orang Melayu biasanya namakannya sebagai jubbah, namanya dalam bahasa Arab adalah qamis. Adapun jubbah dalam bahasa Arab, maka itu jenis pakaian yang lain yang nanti kita akan membahaskan tentangnya. Maka pakaian yang seperti ini yang dinamakan qamis dalam bahasa Arab. Ada lingan baginya seperti ini, maka ini adalah apa yang dinamakan qamis. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka jenis pakaian ini al-qamis? Kerana ia lagi menutupkan badan daripada hanya memakai kain pelengkat dan rida. Kerana ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memakai al-qamis. Maka sesiapa yang pakai al-qamis, sesiapa yang pakai qamis dengan niat
mencontohi dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada baginya pahala. Ada baginya pahala dengan ini. Maka bagi para muslimin yang mereka pakai qamis, setiap kali kamu pakainya, ingat untuk mencontohi dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Jika kita pakai sirban, juga kita niat ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ini. Jika kita pakai cincin, jika seorang lelaki dia pakai cincin perak, dia niat dia buat ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah buatnya. Maka perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat, kita apabila kita buatnya dengan niat mahu buat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, contoh pakai qamis, pakai sirban, pakai cincin, maka ada pahala bagi kita dengan apabila kita ada niat ini. Asma bintu Yazid radhiyallahu anha dia kata, "Kana kummu qamis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rusgh." Yani lengan qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ar-rusgh, yakni sampai kepada pergelangan tangannya sallallahu alaihi wasallam, seperti ini, sampai ke sini. Maka ini adalah sifat lengan qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang daripada sahabat namanya Qurrah, dia kata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayi'ahu wa inna qamisahu la aw qala زر قميصه مطلق قال فدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم." Ini seorang daripada para sahabat namanya Qurrah, dia kata, apabila saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekumpulan daripada kaumnya, dan kami ketika itu mahu buat bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai qamis, dia pakai al-qamis, dan butan bagi qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, butannya ia terbuka, bukan ditutup, terbuka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukanya daripada bahagian atas, butannya terbuka. Maka sahabat itu Qurrah dia kata, saya telah masukkan tangan saya ke dalam, dia masukkan tangannya ke dalam qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah menyentuh al-khatam. Dia menyentuh al-khatam. Ingat, pada pengajian yang sebelum kita telah membahaskan tentang khatam an-nubuwah, yang tanda kenabian yang ada di antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Qurrah dia masukkan tangannya dan dia menyentuh al-khatam. Kenapa dia buat ini? Mahu bertabarruk dengan menyentuh jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil berkat. Kerana ini dia buat sedemikian. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Dan tengok tawadu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia memberi kepada dia untuk menyentuhnya, meletakkan tangan atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kata kepadanya,
jauhlah daripada sini, jangan kamu menyentuh saya. Tidak. Tengok kepada tawadhu'nya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia tahu bahawasanya para sahabat ini cinta kepadanya, dan dia bagi kepada mereka untuk menyentuh dia, bertabarruk, mengambil berkat daripadanya sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, rindunya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baik kalau kita dapat menyentuh tangannya sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baik kalau kita dapat untuk melihatnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapat cium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah al-azim, masya-Allah al-azim. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, dalam rupa parasnya yang asli. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dia kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa muttaki'un ala Usamah bin Zaid alaihi thawbun qitriyyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Yani pada apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit sebelum dia wafat, maka dia keluar dalam keadaan dia bersandar ke atas Usamah bin Zaid, dan ketika itu dia pakai sejenis kain, dia pakai satu jenis kain yang qitri itu yang dibuat di Qatar. Maka cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakainya adalah tawashshaha bihi. Yani apabila buat tawashshuh, apakah makna tawashshuh? Apabila masukkan seperti rida atau kain, masukkannya di bawah ketiak yang kanan dan meletakkannya ke atas bahu yang kiri. Yakni seperti ini. Kita tunjukkan bagaimana tawashshuh. Apakah itu at-tawashshuh? Tawashshuh adalah apabila buat seperti ini. Ini dinamakan at-tawashshuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia apabila keluar dalam keadaan bersandar ke atas Usamah ibn Zaid, dia ketika itu ada kain yang dia buat dengannya tawashshuh seperti ini, dia pakainya seperti ini sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah solat bersama para sahabat di dalam masjid. Okey, boleh dengar lagi? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia kata, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. Yani apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pakai jenis pakaian yang baru, apabila dia pakai satu sehelai pakaian yang baru, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat? Dia akan sebut namanya. Jika ia adalah serban imamah, dia sebut imamah. Jika ia qamis, dia sebutnya qamis. Jika ia rida, dia sebut ia rida. Kemudian
dia sebut, Abu Sa'id Al-Khudri sebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia pakai pakaian itu yang baru, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa yang ia alhamdulillah, yang ia Allahumma lakal hamd, ia adalah Allahumma lakal hamd kama kasawtani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Maka apabila kita mahu pakai pakaian yang baru, hendaklah kita baca doa ini. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala kerana kurniakan kepada kita pakaian ini, dan kita mohon daripada Allah kebaikan pakaian ini, dan kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan. Okey. Anas ibn Malik dia kata, "Kana ahabba ath-thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah." Yani di antara pakaian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka pakai adalah jenis pakaian yang namanya al-hibarah. Apakah itu al-hibarah? Al-hibarah adalah sejenis pakaian yang dibuat di Yaman, dan ada padanya garisan-garisan yang ada padanya beberapa warna. Itu adalah al-hibarah. Kadang-kadang dibuat daripada kain jenis katan, dan kadang-kadang dibuat daripada jenis dibuat daripada kapas. Ia seumpama pakaian yang dipakai oleh orang Islam di Morocco. Seumpama itu, ada padanya garisan-garisan. Seorang daripada para sahabat dia kata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqayh." Yani dia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai hullah yang warnanya merah. Yani ada padanya garisan-garisan merah. Hullah itu sejenis pakaian yang ia daripada dua helai. Ada kain pelengkat dan ada rida. Itu dinamakan hullah. Hullah sejenis pakaian yang daripada dua helai. Kain pelengkat dengan rida. Itu dinamakan hullah. Maka seorang daripada para sahabat dia kata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai hullah hamra, ada padanya garisan-garisan merah. Dan juga Al-Bara' ibn Azib dia sebut bahawasanya dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai hullah hamra. Kata para ulama, hadis ini diambil daripadanya dalil bahawasanya bukan haram kalau seorang lelaki pakai warna merah.
Sekarang kita sebut hadis yang lain daripada jalan Abu Rimthah atau Abu Rimthah. Abu Rimthah dia kata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dia memakai burdani akhdaran. Dia pakai dua helai dari yang daripada jenis pakaian namanya al-burdu. Al-burd adalah satu kain yang ada padanya garisan-garisan. Maka apabila dipakai seperti ini, dipakai seumpama ini dipakai macam ini, maka dia kata dia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memakai dua kain daripada jenis burd, daripada jenis burd, dan ia berwarna hijau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai hijau juga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayad min ath-thiyab liyalbasha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, hendaklah kamu pakai daripada pakaian kamu yang berwarna putih. Hendaklah orang di kalangan kamu yang hidup pakai pakaian yang berwarna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan hendaklah kamu mengkafankan orang-orang yang mati di kalangan kamu dengan kafan yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, ia adalah di antara sebaik-baik pakaian kamu. Maka memakai warna putih itu sangat bagus. Juga Samurah bin Jundub dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasul bayada fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Yani hendaklah kamu memakai yang putih. Ia athar. Apakah makna athar? Yani kerana apabila pakai pakaian yang putih, maka jika contoh jatuh atasnya najasa, boleh ternampak terus, kesannya ternampak walaupun ia sedikit. Kerana ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, athhar, lagi suci. Wa atyab, lagi baik. Kenapa lagi baik? Kerana dalam banyak keadaan ia menunjukkan bahawasanya orang itu bukan sombong. Wa kaffinu fiha mautakum, yani hendaklah kamu menggunakannya sebagai kafan bagi orang yang mati di kalangan kamu. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Yani pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah keluar dalam keadaan dia pakai sejenis pakaian namanya mirt. Mirt itu sejenis pakaian yang dibuat daripada bulu-bulu biri-biri, daripada as-suf, wool. Maka warnanya adalah hitam. Mirt itu warnanya hitam.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pakai pakaian yang ia daripada suf, daripada bulu-bulu biri-biri, dan warnanya hitam. Al-Mughirah ibn Syu'bah, dia sebut bahawasanya ayahnya kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayiqatal kummain. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai jubbah, tapi jubbah ini dengan maknanya dalam bahasa Arab. Bukan apa yang banyak orang Melayu namakan sebagai jubbah. Kita dah kata yang dinamakan, apa yang ramai orang Melayu panggil sebagai jubbah, itu dalam bahasa Arab dinamakan qamis. Adapun jubbah maknanya yang sebenar dalam bahasa Arab adalah apabila pakaian yang ia dua lapisan dan ada di antara dua lapisan itu kapas. Ada di antara dua lapisan itu kapas, maka itu dinamakan jubbah. Dan jika ia dibuat daripada wool, daripada bulu-bulu biri-biri, maka mungkin ia dibuat satu lapisan tanpa ada isi di dalamnya. Itu yang dinamakan jubbah dalam bahasa Arab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai jubbah. Di sini rawi kata rumiyah. Rumiyah ini maknanya dibuat di Asyam, kerana pada waktu itu Asyam masih lagi di bawah kerajaan Roman. Maka ia dibuat di sana pada waktu itu. Maksud adalah jubbah Syamiyah, jubbah yang dibuat di Asyam. Asyam, apabila kita namakan atau apabila kita guna perkataan Asyam, Asyam maksud dengannya Syria, Lebanon, Palestin dan Jordan. Ini adalah bumi Asyam. Dalam hadis ini ada dayiqatal kummain, yakni dua lengannya adalah sempit, ketat. Dua lengannya adalah ketat. Ini maknanya dayiqatal kummain, ketat dua lengannya. Maka ini adalah di antara jenis-jenis pakaian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai. Tapi lagi dalam kitab ini kita akan membahaskan tentang serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahaskan tentang capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang perkara-perkara yang lain, InsyaAllah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang maka kita akan sambung insya-Allah taala syarahan sedikit dalam kitab Aujaz al-Mukhtasarat. Maka yang ada kitab sila buka kitab. Kita nak membahaskan tentang al-hajj. Kata pengarang Babul Hajj, فصل يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم البالغ العاقل الحر القادر عليه بنفسه أو بغيره إن بعد عن مكة وعجز بمرض لا يرجى برؤه أو كبر. يعني حج dan umrah, haj dan umrah kedua-duanya wajib sekali seumur ke atas orang Muslim yang baligh, yang berakal, yang merdeka, yang ada kemampuan untuk pergi menunaikannya, ada kemampuan dengan dirinya, atau dia tidak mampu dengan dirinya kerana dia ada penyakit yang teruk sangat sampai dia tidak mampu untuk nak sampai ke Makkah. Dia jauh daripada Makkah. Contoh dia di Malaysia tidak mampu untuk sampai, dah sakit yang sangat teruk. Tetapi dia mampu untuk mewakilkan orang lain untuk buat haji bagi dia, walaupun dengan upah yang harganya harga yang biasa, maka dikira sebagai orang yang mampu untuk
untuk yani dikira orang ini orang yang perlu untuk wakilkan seorang supaya dia buat haji bagi dia. Juga orang yang sudah jadi tua, maka orang yang jadi tua, yakni sampai dia tidak mampu nak sampai ke Makkah, atau orang yang ada penyakit teruk seperti mana kita sebut, yang mana penyakitnya itu dia tak harap akan sembuh daripadanya, maka orang yang dah sampai kepada keadaan seperti ini, yang mana dia tidak mampu sampai ke Makkah, maka orang ini dia wakilkan seorang untuk buat haji bagi dia walaupun dengan upah. Dan orang yang dikira dalam kemampuan adalah duit yang dia perlukan untuk haji, ia adalah tambahan daripada apa yang dia memerlukan untuk memberi nafkah bagi mereka yang wajib ke atas dia menafkahkan mereka. Yani dia dapat duit yang cukup supaya dia sampai ke Makkah dan balik, dan dia dapat apa yang cukup untuk nafkah mereka yang wajib ke atasnya menafkahkan mereka dalam tempoh dia pergi dan balik. Maka ini adalah tentang ke atas siapa wajib al-hajj dan al-umrah. Maka kita bahaskan sedikit pada setiap kali tentang dalam kitab Aujaz al-Mukhtasarat, dan nanti insya-Allah taala kita selepas Rabiul Awal mungkin kita boleh sambung dengan lagi cepat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ta'ala kulla khair. Semoga Allah Ta'ala memberkati kamu. Harap membantu kita dengan tekan like bagi page kita, dan sebarkan page kita kepada kawan-kawan dan kerabat supaya mereka masuk dan ambil manfaat daripada ilmu ini. Akramakumullah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akramakumullah.